Hello. Wih. Tengok mulut. Assalamualaikum. Ramai yang tanya macam mana kami set up sumber air untuk rumah SPMB ni. Sebenarnya kos tak masuk air AKSB, air Kelantan sahaja dah RM 3,500. Itu pun belum termasuk kos lain macam deposit dan sebagainya. Jadi kami fikir mesti ada cara yang lebih jimat. Akhirnya kami decide untuk gali telaga sendiri. Yang menariknya kami guna kaedah tradisional untuk cari mata air. Caranya agak unik. Kami ambil kelapa yang dikoyak, letak atas tapak tangan, lepas tu jalan keliling kawasan. Kalau kelapa tu tiba-tiba berdiri sendiri, maksudnya dekat situ ada punca air yang kuat. Alhamdulillah memang kami jumpa spot yang betul. Masa tu rasa macam jadi tuk bomba air pula. Lepas dah confirm tempat, kami pun terus kerja gali telaga. Untuk proses gali telaga ni kami upah orang. Untuk kerek telaga pula kami beli sendiri dari hardware. Plan asal nak buat dalam 15 kerek, tapi masa masuk kerek kedua air dah naik selaju sangat. Akhirnya kami cuma sempat buat sampai 11 kerek sahaja. Sebab mata air terlalu kuat, sampai 3 enjin pump yang digunakan pun tak mampu nak sedot air untuk teruskan proses menggali. Jadi kerja terpaksa dihentikan. Tapi itu sebenarnya petanda baik, maksudnya sumber air memang kuat. Dari segi kos pula, semua sekali termasuk kerek dan upah lebih kurang RM1,500 sahaja. Jauh lebih jimat berbanding RM3,500 untuk masuk air AKSB air Kelantan. Kami tak nafikan air AKSB Kelantan ni adalah yang terbaik, cumanya kami perlu utamakan kos-kos lain untuk pembinaan rumah kami juga. Buat masa sekarang kami pakai dulu telaga. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan teruskan dengan air AKSB air Kelantan. Kami berpuas hati dan Alhamdulillah sangat jimat. Tambahan pula kami berpakat dengan adik. Rumah dia sebelah je, jadi boleh kongsi sekali sumber air tu dan kos. Memang berbaloi dan sangat membantu. Kadang-kadang cara simple macam ni hasil dia memang luar jangka. Alhamdulillah selepas riap semuanya, air sangat laju dan bersih, jernih. Pada awalnya 2-3 hari air masih berbau, dan selepas minggu Alhamdulillah jernih, air pun tidak berbau. Alhamdulillah.